Z9. Benda boleh sembang lagi kat itu. Kawasaki. Tak, tapi tengok apa nama daftar dulu. Kawan kasih. Okay, ni kami kena daftar sekali lagi ni. Kimco 650 tu pun ada juga. Motor-motor daripada Moderna dengan Kawasaki. Tadi nampak apa skuter Kimco tu. Wah, cantik gila lah. Dapat t-shirt ni pun sampai kau ni. Berdiri kat sini. Yang ada helmet. Okay, kami duk tunggu giliran untuk test ride. Itu dah Versys. Itu dah. Ramai. Ayak free pun ada. Haraplah dapat merchandise tempoh-tempoh. Versys 1000, Versys 1000. ZX 25R. ZX 25R. Besar gila Versys 1000 ni. Tu ada mod Z8 Eliminator, Moderna Vulcan. Oh shit, Moderna Kawasaki Vulcan yang baru yang tu Kawasaki 650 RS tu. Cantik lah. Cantik lah, jahat kali tu. Tengok motor lah. Kamu tolak ni dia bagi apa? Katalog. Bagi apa nak bayar. Merchandise. Merchandise tu hantar. Nak kata lagi bro dapat motor di sini bro. Push biar betul. Besok aku masuk tapi aku nak pergi ke mana oi? Oh, Versys lah. Oh, okey. Pergi dulu ah. Mana Versys? Ni kot. Oh, dia.
Okey, kali ni test ride Kymco 650. Ha. Gila lagi. Dia Ifan tu ambil video. Naik skuter nak kata Vespa pula dah. Naik skuter boleh lah rakam tangan. Steady. Tadi brother Masya tu main cakap slow talk, kata Kymco tak laju bang. Tak kata tak apa bang, tak laju tak apa. Sebab saya berkenan dia punya design, kegemukan dia tu cantik. Lepas tu dia skuter kan, relax je kan. Dia dah jalan tak rata, kita try. Op. Oh, keras sikit lah, tapi masih dalam kesedapan tu. Nak try brake tengok. Oh, brake dia padu. Kaki boleh runjung. Oh, gila, rasa macam orang kaya. Baik, ikut jalan lain. Ikut jalan lain tu lawan arus. Kita melawan arus. Orang belakang pun ikut ya bang, padahal jalan belah kanan tu. Oh, nice. Kita ni jangan buat hal apa-apa nak beri signal tu. Steady lah. Dapat juga bawa Kymco. Oh, turun tokat tu dia off. Macam mana nak off ah? Macam mana nak off dia ah? Saya tak tahu ah. Biar aje lah. So inilah Kymco yang Bantes Ride tu. Nice. Kymco memang tak laju, tak laju. Tapi dia punya sedap tu sedap jugalah. Tengok tu, dia punya body pun besar. Selesa lah atas jalan. Relax lah. Nick. Nick Ya. Nick Abdul Aziz.
Jadi dapat dah. Oh, sekali lagi? Boleh. Boleh ah. Okey, makasih. Thank you. Okey, terima kasih. Macam mana second try? Second test? Orang tak naik. Oh. Steady, dah siap dah. Perlu bantuan ke? Tengok ni Z9 ni, Z9. Gear lembut. Dengar tu, gear lembut. Standby lah hampa. MT lah apa semua dia. Z9 duk main. Oh, ada something. Kalau aku motor yang ketiga. Betul sama orang tak? Ketiga. Okay, ni tengah duduk standby untuk next punya route. Kali ni ambil motor besar tu Kawasaki Versys 1000. Tapi nak try naik dulu. Kalau kata lagi tak mampu, memang terpaksa stop lah. Sebab tengok nampak macam gemuk sangat. Nampak macam takut lagi motor tak birih elok. Tengok girlfriend baru mah. Yo, besar gila motor ni. Tak adalah besar sangat. Apa cuma takut tak mampu nak dirikan dia. Oh, Versys 1000 memang lagi sedap lah. Ya Allah. Memang lagi sedap lah. Versys 1000 lagi ringan lah. Ya Allah. Ringan gila. Teringan gila. Lupa tutup lampu. Cukup 4 kali dah tak lagi dah. Tengok muka sama, kalau muka sama nama lain okey. Kita dah kena bohong lah. Muka sama nama lain boleh ah.
Malam ni belum berada ya? Okay, dapat merchandise kipas dengan kitchen ni. Jadi ya. Malaysia ada 7 unitnya. 7 unit sahaja. So kita bawa display ya. Pesanan sikit untuk Nan. Dia ni kan. Bang, ni ada 7 je. Ni baru ni Malaysia. 7 unit. Bubble tea ah. Harga tak ada sampai 4,000 pun tak ada lah. Saya murah kan. Antara paling murah lah untuk license je. Tutup habis. Tak kacau apa punya kitchen lah. Berapa pasal ni? Normal punya. Lepas tu kalau kita ada pakai spek kan, dia ke depan, dia tak. Tu dia Nan. Ogi tak ikut Nan. Ni baru belah sini Nan. Nan. Welcome lah to the club Nan. Joey Nan. Nan, Joey Nan. Show me, show you.